Masak ni bukan terus kita pull badan kita dan naik. Bukan. Yang tu kalau orang yang strength dia dah level lain macam, dia akan tarik macam tu lah. Dia akan nampak straight. Tapi untuk level beginner ni, dia akan naik lain. Nampak depan nampak straight. Tapi bila sebenarnya kita tengok dari tepi, dia akan tarik bentuk C. Hari ni saya akan rungkaikan cara-cara untuk dapat masak untuk level beginner. InsyaAllah semoga Allah SWT pemudahkan urusan kita untuk kita dapatkan masak. Okey, sebelum kita bermula, saya dah buat beberapa research. Saya tengok ahli-ahli senaman yang hebat-hebat. Diorang bagi tahu kalau kita dah kuasai 4 senaman ni, sebenarnya kita dah boleh buat masak. Pertama, kita boleh buat straight 15 pull up. Yang kedua, kita boleh buat straight 15 straight bar dips. Dan yang ketiga, kita boleh buat toe to bar. Toe to bar tu macam mana? Kita hang badan kita dekat bar dan kita angkat kaki kita sampai ke atas. Dan yang terakhir, kita boleh buat jumping muscle up sebanyak 10 kali. Kalau kita dapat kuasai 4 senaman ni, bermakna kita dah ada kekuatan yang cukup untuk buat muscle up. Okey, kalau kita dah kuasai 4 senaman ni tapi masih juga tak boleh buat muscle up. Okey, dekat sini saya akan cover macam mana saya akan bantu untuk kuatkan badan kita untuk dapatkan muscle up. Untuk nak tahu sejarah saya dulu dah pernah dapat muscle up. Saya tinggal lama-lama. Lepas tu saya dapat balik muscle up dengan saya amalkan 5 senaman ni sahaja. Okey, senaman pertama, nama panjang dia straight bar dips. Tapi saya pendekkan panggil dips lah, nak cakap ni senang lah sikit kan. Jadi dips ni dia akan bagi kekuatan untuk tangan kita, terutamanya tricep lah. Setengah orang dia akan ada masalah tricep untuk dapat kat atas tu. Bila kita nak tolak badan tu, berat badan masing-masing dia lain kan. Jadi tricep ni lah akan menampung berat badan kita tu, nak tolak kat atas tu. Jadi bila tricep nak menampung berat 60 kg, badan kita 60, jadi tricep kita kena kuat lah kan. Kita buat tricep 300 rep kan. Untuk satu hari tu kita target 300 rep. Untuk orang tak boleh buat 300 reps, mungkin dia boleh starting dengan 100 rep. Minggu pertama, minggu kedua dah kuat, boleh teruskan, lanjutkan, tambah lagi reps. Okay, jangan rushing buat. Okay, kita slow proses. Bila lama-lama kita buat, kita dah rasa kuat, kita nampak nanti hasil dia waktu kita nak naik. Kita boleh buat masak banyak-banyak kali. Okay, senaman kedua, pull up C nama dia. Saya panggil pull up C kenapa? Sebab waktu kita nak pull tu, kita tak pull secara keseluruhan. Kita pull bentuk C. Nak senang faham, pull up ni kita tarik badan kita straight, betul? Tapi pull up C ni kita tak tarik badan kita straight. Kita membanyakkan tarik menolak. Tarik, tolak. So starting pull up C ni boleh starting dengan lari ataupun terus hayun badan kita. Kita akan dapat momentum dan terus kawal pergerakan badan kita menggunakan strength kita, bukan guna momentum. Okay? Kalau kita guna momentum, kita tak bina strength. Kalau kita guna kekuatan tangan dan kekuatan back, kita tengah bina strength. Waktu kita tarik tu, kita tolak badan kita. Waktu kita tarik tu, kita tolak badan kita. Kita kena squeeze perut kita tau. Nampak badan saya akan bengkok sikit kan? Sebab saya squeeze badan saya. Bila kita squeeze tu, sebenarnya kita tengah bina momentum untuk naik ke atas. Kita tengah bina momentum tu. Jadi kita akan rasa burn dekat bahagian back kita dengan bahagian forearm kita. Kita akan dapat rasa strength dekat situ lah. Situlah akan bentukkan kekuatan kita untuk naik ke atas. Kesan untuk senaman ni sebenarnya dia bagi kekuatan untuk kita tarik badan kita. Kalau kita tengok masak up betul-betul, masak up ni sebenarnya dia tarik bentuk C terus dia naik ke atas. Jadi senaman ni, pull up C ni, dia akan bagi kekuatan waktu kita nak tarik tu, yang itulah form kita. Form kita akan naik ke atas. Jadi bila anda buat pull up C ni, buat pull up C dalam 20 reps untuk satu hari. Kalau dah rasa kuat, boleh teruskan sampai 50 reps. Okay, untuk senaman ketiga, negatif masak up. Negatif masak up ni sebenarnya dia akan bina mindset kita waktu kita nak naik masak up tu. Dia negatif kan. Jadi kita menterbalikkan sahaja dalam bahasa Melayu dia untuk masak up. Jadi kita akan dapat mindset kita, oh waktu nak naik masak up rasa macam ni. Yang itulah function negatif masak up. Untuk dapat rasa kesan dia, kena buat slow-slow kunci dia. Slow-slow. Waktu nak turun tu slow-slow, waktu nak naik pun slow-slow. Perasan tak? Dada saya dia rapat dengan besi kan. Macam itulah kita akan rasa waktu kita nak naik tu, kita akan tolak badan kita rapat dengan besi. Jadi buat slow-slow. Kita akan dapat rasa macam mana pergerakan waktu nak naik masak up. Akan tahu macam mana pergerakan tangan kita waktu nak naik atas, macam mana dia akan rotate, macam mana dia akan berpusing, dan kita akan tahu macam mana nak jaga pernafasan kita. Di negatif masak up ni akan tunjuk cara-cara badan kita bekerja waktu nak naik dan turun tu. Jadi masa nak buat tu, kita buat slow-slow, kita akan dapat rasa macam mana gerakan badan kita. Kita dapat nak naik tu, dia dah dapat pernah rasa benda ni, jadi dia mudah lah untuk badan kita untuk naik ke atas menggunakan teknik masak up. Senaman yang keempat, pull up. Pull up ni dia akan bagi kita kuat dekat bahagian back kita, bahagian wrist kita, bahagian forearm kita dan bahagian badan kita. Senaman ni banyak menggunakan semua bahagian tu, dan pull up ni mengcover semua bahagian tu. Mengcover bahasa Melayu dan English ha. Jadi pull up ni macam tu lah yang korang faham untuk kuatkan badan kita waktu kita nak tarik badan. Jadi pull up ni target lah 100 rep pun cantik kot untuk satu hari. Tapi selalunya target untuk 50 reps pun tak ada masalah untuk satu hari. Konsisten buat setiap hari ataupun seminggu 5 kali. Kalau tak dapat kekuatan untuk buat pull up, boleh buat guna resistance band. Buat sehingga semampu boleh. Pull sampai rasa sakit. Senaman yang terakhir, dead hang. Dead hang ni untuk kuatkan wrist kita, mencantikkan kita macam cengkaman lah, senang cerita. Dengan dead hang ni sebenarnya kita tengah menampung berat badan kita menggunakan tangan kita saja.
Jadi kita akan dapat wrist yang kuat lah untuk tampung segala berat badan kita waktu kita nak naik. Dead hang ni kita buat dalam waktu 1 minit 10 saat. Kita buat semampu kita boleh, tapi kita target satu hari 1 minit. Itu yang terbaik lah. Memang sakit, memang dia akan rasa burn, tahan dalam 1 minit. Kalau rasa 1 minit tu dah master, tambahlah 1 minit 30 saat sampai ke arah 2 minit. Kalau dah boleh master sampai 2 minit tu kira dah cantik lah. 3 minit lagi cantik. Jadi master kita punya segala kesemua 5 senaman ni, bila kita selalu buat, kita buat dalam masa sebulan, kita buat masa dalam 2 bulan, InsyaAllah dengan penuh tawakal kepada Allah, dengan usaha kita akan dapat masa yang bagus. Bila dah dapat masa jangan tinggal masa dia akan hilang. Saya hilang saya punya masa lama. Lepas tu saya ulang balik senaman yang saya buat ni, yang saya tunjukkan ni, saya dapat balik masa saya. Sekarang pun saya dah lemah sikit saya punya masa saya kena teruskan senaman yang saya tunjukkan ni untuk saya dapat kekuatan saya balik. Bila kita buat masa ni, sebenarnya kita dah master explosive pull up. Kalau anda tak perasan, anda boleh buat explosive pull up bila anda dah master masa up ni. Secara tak langsung dah dapat 2 skill dah. Kalau dah dapat masa up tu, buat satu hari boleh buat 20 rep, buat satu berhenti 2 minit, besok buat balik masa up, buat sampai 20 reps. Nasihat saya untuk orang yang nak buat masa up ni, jangan putus asa dengan anda punya goals, jangan putus asa dengan impian anda untuk mendapatkan masa up. Kita buat memang kita akan rasa down, kita dah buat lama tak dapat, jangan putus asa. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Allah dan kita usaha. Kita usaha, yakinlah bila kita letak pengharapan kita pada Allah, kita tak akan pernah kecewa. Kita teruskan usaha kita, lama kelamaan kita akan dapat bina kekuatan. Kalau kita teruskan usaha, sebenarnya kita tengah bina harapan kita dekat Allah dengan kekuatan badan kita tengah bina. Tapi kalau kita terus mengharap tanpa kita usaha, kita tengah buat apa? Kita tak buat apa-apa, melainkan dengan berharap saja. Kita usaha sambil kita berharap kepada Allah. Jadi saya doakan untuk anda yang mana nak masa up tak dapat lagi, saya doakan anda dapat masa up dengan kekuatan yang sempurna, kekuatan yang hebat. Saya doakan semoga anda dipermudahkan urusan untuk dapatkan masa up, insya-Allah.